Bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam dekat Pak Arab. Assalamualaikum Pak Arab. Waalaikumsalam. Uish, gila lah Sher. Sher, kau nak tahu tak? Bila aku tengok kau macam ni tanpa make up ni, aku rasa kau dah matang lah daripada umur kau. Betul. Ha, dia jadi macam matang lah. Susah lah aku nak cakap tapi matang lah. Apa kata kau? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Syekh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya Kanda tak perlu komen apa-apa. Cukup Syekh tengok Kanda tersenyum, Syekh dah tahu lah maksudnya apa. Lebih menarik begini daripada bermakeup. Itu Kanda punya opinion lah. Tapi Syekh tengah breakout. Tengah breakout? Tengah breakout. Tak apa, tengah breakout tak apa. Jangan break my heart. Apa benda ni, ya Allah? Baru 4 hari tinggal. Sabar dulu. Untuk share, betul lah apa yang kau cakap tu. Tiada makeup dia lebih cantik lah gitu kalau saya. And then dia lebih matang daripada umur dia. Kalau dibandingkan untuk bermakeup dengan tidak bermakeup, saya rasa begini lagi cantik lah. Okey. Ada apa nak cakap belakang? Adam, ada bukit Adam. Dah terputuslah talian Adam dengan Sher. Selepas Kanda tiba, ada apa-apa ucapan untuk ni, Sher? Thank you Sher untuk 5 hari ni. Macam Sher cakap ni break up. Ini break his heart. Ni break lah dengan Kanda datang kat Adam. Tak ada cantik-cantik. All the way cantik je. Tak ada apa-apa pun break up ke apa. Tak ada nampak pun. Nampak cantik good. Thank you. Okey. So, Sher, Ya. kenapa Sher make up? Sebab Syekh tak confident kalau tak make up. Semua jawapan dia sama, perempuan tak Betul. confident. Kenapa rasa tak confident? Apa yang buat tak confident? Sebab Syekh tengah breakout. Oh, jadi kalau tak break up boleh lah, tak pakai make up? Ya kot, boleh kot. Oh, Agak okey. sikit-sikit je kot. Okey. Sebab dia matang gila. Betul. Kalau kau setuju tak dengan apa yang aku cakap? Okey, apa pun, share 3 kali posing, malak kamera.